pantang sikit tu yang bila berebut dekat railing tu. Dia bergaduh dia. Yang jenis ambil, tahu kan? Yang ada kan kalau tengok TikTok training, hap. Jenis bolok ya. Sap. Hai. Saya Fahad, CEO kepada Bandoro Holding Sdn Bhd. Dan saya Tengku Ashraf, COO untuk Bandoro Holding Sdn Bhd. So aku ngacak ada satu momen lah yang mana kau tahu kau dah letak semua effort kau kat Kuantan. So pagi tu lebih kurang dalam pukul 9.30. Biasa kita orang kalau opening 9.30 tu orang dah ramai lah. Waktu 9.30 tu terus terang tak ada orang weh kat depan kedai. Aku cakap habis ni. Masak ni. Ini million orang million semua ni masak ni tak pergi ke kan? Air mata dah menitik dah Mat. Ingat kau. Siap, tak apa siap. Yang penting kita dah usaha. Yang lain kita serah aja kat Allah. Tapi at the end of the day rupanya kita salah. Salah. Rupanya Pak Gan tak bagi masuk. Pak Gan tak bagi masuk dalam mall. Benda buka pukul 10 pagi. Dia dalam 9.30 lebih baru dia bagi masuk dalam mall. Jadi orang sebenarnya kita lepas momen shot tu, sebenarnya orang tengah tunggu dekat pintu masuk tu ramai orang. Semasa beratur tu okey. Semua orang masuk by line lah, masuk seorang-seorang. Yang saya biasa yang pantang sikit tu yang bila berebut dekat railing tu. Dia bergaduh dia. Jenis ambil, tahu kan? Yang ada kan kalau tengok TikTok training, hap. Jenis bolok ya. Lepas tu ambil baju tu, select atas lantai. Kalau nak select lepas ni barang-barang ni, nak selap barang tu atas railing lah satu-satu. Dia bukan apa, contoh bila dia dah jatuh kat lantai. Yelah kalau awak ambil semua tak apa. Betul. Ada benda return balik dekat atas railing kan. Sebab contoh ada orang lain yang nak barang tu. Apa perasaan dia kan? Satu lagi kadang-kadang barang tu dah elok-elok, duduk atas lantai kotor. Jadi dah ada defect pula. Jadi benda-benda tu yang nak kena elakkan lah. Pernah juga jadi bergaduh. Ni aku punya, aku cop dulu. Bakul kena rembat. Yelah dah ambil letak situ. Lepas tu tinggal, lepas tu cari siapa punya salah. So benda tu memang dah, kalau untuk pihak kami tu macam dah luar kawalan lah. Kalau dah lock dah nak barang tu, pegang betul-betul. Lepas tu satu cak, dekat kaunter time bayar, jangan potong queue. Tolong jangan potong queue. Faham, kadang panjang kan opening. Kita akan cuba sediakan yang paling baik di kaunter, paling laju. Tapi seorang-seorang beli pun tak sikit. Tak bergurau. 4 bakul. Kau tengok waktu kita buat kat Kuantan, yang masa kita buat department hanger department. Sepatutnya hanger department ni tak wujud. Tak wujud betul. Tapi ada hanger department, bila nak beratur tu kita nampak lambatnya nak buang hanger. Maknanya cepat sikit dia orang nak lipat dan juga dia orang nak masuk dalam bag. And then Kuantan tak bergurau tak bergurau. 4 hari daripada pagi ke malam kerja kita orang memang collect hanger saja. Aku boleh kata tu momen kita bangkit kot. Kita underestimate Kuantan kan. Pada aku mengaku Kuantan break. Aku underestimate Kuantan break tu. Yeah. Aku tak expect pun kita boleh dapat support yang macam tu kat Kuantan. And then adik kita tanya datang daripada Jerantut. Thank you datang daripada Jerantut, Rompin pun ada, Kemaman pun ada. Thank you to all yang support kita orang dekat opening Kuantan. Cakap pasal scene ni, dia memang scene yang best. Cuma kadang-kadang saya tengok ada yang pecah cermin, railing patah, hanger hancur, semua tu. Saya tak salahkan momen tu. Tapi at the end of the day, yang menanggung tu sakit. Sebab bila tengok railing patah, railing ni ratus-ratus satu. Hanger dia kena kawal lah supaya at the end of the day yang tuan kedai pun happy, yang orang kata apa, yang pembeli pun happy. And then lagi satu kalau Rumble, ini aku tengok video lah. Ini aku tengok video banyak lah. Dan dalam Rumble tu, dia orang tak sedar kadang-kadang budak ada. Betul. Kadang-kadang ada mak yang bawa bayi. Betul. Budak kecil, newborn. Belum habis pantang. Ada makcik, ada nenek kita, ada atuk kita. Yang baru, yang tengah mengandung. Betul. Satu momen yang aku memang ingat dekat Kuantan. Adalah, aku tak sound lah, tapi bunyi dia macam ni. Jadi saya minta semua orang santai-santai je. Tolong hormat Masuk tu sorang-sorang. Ingat, sini ada mak, ayah, atuk, nenek, family, budak-budak. Jadi semua orang macam dengar. Bila dengar, and then dia orang dapat benda tu jadi satu benda yang baik sebab bila kita masuk, ada satu pakcik ni datang. Dia datang dekat aku, kan? Lepas tu tengah beratur kan, datang. Dia kata, thank you bro. Dia cakap macam tu. Lepas tu, kenapa je? Tak, memang nak kena bagi tahu ni. Kalau tak bagi tahu, nanti saya nak kena berebut susah. Aku cakap, tak apa je, memang kita kalau boleh nak bagi dia terkawal. Tapi momen tu, kalau boleh, mana-mana opening, bukannya dekat Bandoro saja, yang lain pun sama. Please lah. Dia kena kawal tu. Dan momen pada pakcik yang cakap aku thank you tu, shout out tu pakcik tu lah. Shout out tu pakcik tu. Sebab pakcik tu memang real lah. Dia memang happy lah. Di mata kita nampak kita dapat barang.
Tapi di mata orang lain, itulah satu benda yang mungkin orang pandang lagi baik daripada barang yang kita dapat tu lah. So Bandoro pun actually ada juga dia punya tough time. Actually waktu PKP tu, kita orang sampai pernah terfikir macam jual lah bisnes ni. And then bukan tak pernah, memang pernah ada momen tu, memang pernah ada conversation tu dekat di antara kita orang Tapi apa yang menyebabkan kita boleh stay sampai hari ni aku rasa kan, firstly aku boleh letakkan benda tu dekat people lah. Team kita lah. Aku boleh letakkan benda tu kat team kita lah. Team kita still patient. Siapa yang in the scene that time, mungkin kita punya nasib, mungkin kita punya best luck. Industri bundle ni industri yang tiba-tiba booming. Waktu PKP tu, tiba-tiba ramai orang buat live, jual bundle. And then orang yang buat live jual bundle tu pun datang kat kita orang, selam, ambil beli barang and then dia buat live. Itu untuk tempoh masa tu lah, waktu kita survival. Ada beberapa orang yang mungkin dah tak bersama. Lepas tu kita bawa je mana yang nak bersama tu, kita tarik sekali. Tapi at the end of the day, still fight for the people ke. Sebab benda berapa tahun? Masa tu kita dah hampir 4 tahun 5 tahun 4 tahun dah. 4 tahun dah buat. So kedai dah ada. Hutang memang hutang million that time. Sebab masa tu tak kisah daripada segi stok, lepas tu dia pergi sewa kedai, gaji. So banyaklah yang support kita kan. Mungkin ada hari yang kita support diorang, ada hari yang kita susah tu. Dalam kalangan supplier dan juga kita punya geng-geng ni pun banyak yang support kita untuk okey tak apa, bayar bila berapa yang ada kan. So benda-benda tu membantu kita untuk terus naik lah. Cuma dalam PKP tu kalau kau tak ingat kita dah tutup lebih kurang 3 outlet lah. Kita ada satu di Senawang dulu. Syarat orang Negeri Sembilan tak support. Seremban dua bersama. Kita ada 2 outlet dekat Negeri Sembilan dulu, Seremban dengan Senawang. Jadi kita terpaksa tutup lah outlet tu. Kita perlu resize balik and so on. So 2 outlet tu kita tutup lah. So sampai ni jangan tanya kenapa kami tak buka Negeri Sembilan, sebab ada trauma. Ada trauma babe. Ada trauma. Upcoming dia salah satu prospek. Cuma mungkin lokasi yang kita pilih dan juga cara kita dulu yang kurang matang lah untuk kita masuk dalam market ni. Aku rasa kehendak market lokal Senawang dan Seremban tu sendiri mungkin that time belum cukup lagi kuat lah sebenarnya. Ini bukan macam Negeri Sembilan macam tahun bukan. Masa tu guys, masa tu saja. Ketika itulah. Ketika itu pun berapa 5 tahun lepas lah. Berat soalan ni. Soalan ni berat. Soalan ni sama macam soalan yang aku dapat masa interview dengan TVS. Kalau macam aku lagi suka ramai player. Ini aku. Mungkin ada orang macam kalau ramai player macam mana market sharing apalah kan. That's your thought. Aku biarkan. Tapi pada aku lagi ramai player, lagi ramai orang yang menjual, maknanya lagi tinggi demand. And then dia lagi mudah kita nak menggerakkan industri ni. Industri ni tak boleh digerakkan oleh cuma macam 3-4 big player, tak boleh. Dia kena digerakkan oleh semua player yang ada. Sebab tu kalau lagi ramai orang jual, lagi bagus. Pada saya punya pandangan lah. So kita pun tak ada macam nak dengki dengan player-player lain. No. Itu bukan kita lah. So kita lagi suka. Lagi ramai lagi bagus. Sebab setiap kedai bundle ni dia ada setup yang berbeza-beza. Unik dia. Dia ada keunikan dia. Ada yang contoh main vintage, ada yang main pre-sale untuk streetwear, kasut saja. Ada yang main kasut je. Macam kita tengok dekat belah-belah Pantai Timur banyak jual kasut saja kan. Ada macam-macam jenis lah. Kita tengok live stream pun dia ada niche dia orang sendiri. Jual knitwear, blouse. So pada aku benda tu bagus lah, Sungai Petani yang boleh provide kita that kind of space yang kita perlukan. Scene sana pun hidup. Setuju. Scene sana pun hidup. And then aku tengok sana punya local pun padu. Support the local. Kita pilih Sungai Petani ni, dia connecting dengan Penang dan juga connecting dengan Kedah lah. Dia kalau kita kata Kuantan je, kita kata pada akulah, kalau kita menyamai dia dengan Sungai Petani dan Kuantan, waktu kita pilih Kuantan, kita pilih the heart of Pantai Timur. So untuk Sungai Petani pun benda yang sama. So bila kita pilih Sungai Petani ni, kita memang pilih the heart of Utara pula. Utara orang kata. Orang tanya kenapa tak Alostar? Kita pun mesti buat kira-kira kan. Kita rasa Sungai Petani is more suitable lah. Tahu tak kita nak buka kat mana Sungai Petani? Kita mestilah buka sebelah sungai. Takkan. Kita akan buka dalam mall. Sebab apa punya kita punya USP,
kita mesti kena buka tempat yang ada aircon. Betul. Kalau tak ada aircon, kita takkan buka. Betul. Kita buka di mana? Tapi dia petak. Dia petak, betul. Betul. So kat mana tu? Central Square. So bila kita akan buka? 12/12/2025. Kedah cuti Jumaat. Cuti Jumaat. Kita tunggu korang pada 12 jam 10 pagi 10 pagi. sehingga 10 malam. Yes. So mark the date 12/12. Orang Kedah jangan tak datang. Hari Jumaat korang cuti. Jangan nak Jangan kecil marah. Jangan tak datang. Awal tak kalut. Awal tak kalut tu. Jangan